3, 2, 1. Upsound A News on. First item, kebakaran rumah server B. Stand by reader. Take reader Q. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Sani Samsudin. 6 penghuni rumah itu selamat. Take B Q. Beliau maklumkan bilik gerakan operasi menerima panggilan kecemasan kira-kira 10.21 minit malam. Take reader Q. Take A Q. Stand by for next PM traffic server B. Kompromi akan diambil. Take reader Q. Take B Q. Take reader Q. Take A Q. Take reader Q. Take B Q. Take reader Q. Take A Q. Next standby for closing. Take reader Q closing. Sekian berita semasa Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum. Take B Upsound B. Waduh Jamilah. Wah, boleh gerak kat sini lah. Waduh Jamilah. Macam ni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Institusi zakat perlu lebih proaktif sebagai instrumen sosial yang mampu menyelesaikan masalah kemiskinan tegar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia sejajar dengan agenda kerajaan yang berasaskan nilai ihsan dan tanggungjawab sosial Islam. Sehubungan itu, kerajaan katanya memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian isu kemiskinan tegar. Langkah itu perlu disokong oleh semua institusi Islam. Beliau berucap dalam majlis perasmian pembangunan Masjid Madani Permata Ampau. Sini kontrol macam ni. Pembinaan masjid yang menelan kos RM75 juta itu dijangka siap pada suku keempat 2027. In 5 seconds, 4, 3, 2, 1. Upsound A News on. First item. Okay, standby reader. Take reader Q. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Semasa 3 bersama saya, Sani Samsudin. Take B Q. Stand by for next Fadilah Moral server A. Take reader Q. Take A Q. Stand by for next Polis Kes Tembak server B. Take reader Q. Stand by for next Risda Pekebun Kecil server A. Take reader Q. Take A Q. Stand by for next. Take reader Q. Take B Q. Stand by for closing. Dan pembetulan yang dirancang. Alright. Take reader Q closing. Sekian berita semasa Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum. Take A Upsound A. 5, 4, 3, 2, 1. Upsound A News on. First item, banjir Gua Musang server B. Standby reader. Take reader Q. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Sani Samsudin. Take B Q. Stand by for next KKR Alexander server A. Stand by for next. Take reader Q. Take A Q. Stand by for next USA shutdown server B. Dan jangka akan mengurangkan kesesakan trafik. Stand by for next. Take reader Q. Take B Q. Stand by for next South Africa protest server A. Stand by for next. Take reader Q. Take A Q. Stand by for next Sabalenka WTA finals server B. Take reader Q. Take B Q. Next closing. Stand by for closing. Take reader Q closing. Sekian berita semasa Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum. Take A Upsound A. Okey, sekarang kita di Map Malaysia. Map Malaysia. Siapakah yang baca hari ini? Berita wilayah MCR N2 Q in Q out penyampai penerbit Ashraf Zuhairi. Halo, daripada Map Malaysia kita nak ambil tone dengan colour bar. Bentar. Boleh bagi tone. Okey, kalau betul okey. Alright, thank you. Halo, daripada Map Malaysia. Kita nak chat lip sync. Okay. Alright, thank you Kak Nak. Sekarang kita berada di Map Malaysia. Ada orang excited lah kita ambil konten hari ni. Perkenalkan diri. Okay, Alhamdulillah diberi peluang untuk bersama-sama dengan Padahal ada lupa nama bersama dengan Bapak Batuk.
Ada. Boleh lah. Okay. Kita tengah standby untuk Map Malaysia punya siaran dalam berita wilayah. So ada few minutes lagi. Kita standby anytime. Hello, jap. Hello, ha? Yang kat Okay. Okay. Sampai lepas ni crossmate Okay. So lepas ada item ni crossfit ni. dalam 2 minit lebih. Dah nak ni dah. Anytime. Oh, anytime. Okay, sampai anytime Okay. Alright, baik. Okay, sampai jap. Sampai jap Alright. Okay. Crossmate next. Audio 1 sampai. Okay, sampai. 5, 4, 3, 2, Q-mate. and Q-mate. Thank you, Kak. Okay, jap. Okay. Alright. Sekian saya Anita Asma, Malaysia Madani Rakyat bersama. Solosai. Okay, ala-ala penyampai dia ada sini sekali. Kita nak tanya. Dia nervous lebih hari ni. Tak tahu kenapa. Marilah. Why nervous dan macam mana you counter benda tu tadi? Okay, saya nervous hari ni Saya terlebih nervous sikit sebab kita dah lama cuti. So kalau pegawai meteorologi yang jaga cuaca ni 4 hari cuti pun kita rasa dah lama sebenarnya sebab kita tak dapat nak catch up weather dalam 4 hari tu. Apatah lagi saya dah cuti 14 hari sebab pergi ke luar negara. Jadi 14 hari punya weather tu banyak yang saya miss, especially yang paling besar adalah taufan Kalmegi. Tapi balik pada kerja, balik sini kita dapat catch up balik lah apa yang sedang berlaku. Counter balik tadi, selain kita tampal-tampal apa yang patut, cheat code untuk kita survive dalam studio sebab kita tak ada apa nama dia, prompter. Jadi kita tampal lah cheat code sikit kan. Lepas tu selain tampal cheat code, saya memperlahankan saya punya percakapan. Selalu saya cakap laju, tapi bila banyak amaran saya akan slow down balik untuk kita sementara tu kita susun balik apa yang kita nak cakap. Gitu.